minta maaf lah kepada Sasai hok minta tolong kita tu apa ni berak baricak dengan sebab apa ni umur susah dengan sebab aibah ai umur ya seleh umur apa ni kurang darat kurang sihat lah tu suruh kita tu berak baricak. Lepas tu lagi banyak perkara lah sekat itu doyak tu sekat itu buat pek ni kita buat con ni salah. Doyak tu lebih ada puluh lah dia minta baricak hal ni. Tapi salah kita tengok dulu. Dia kata kebanyakan kita partisip dengan sebab apa ni sebab dua alasan salah. Yang pertamanya dah bukan kita sok nak ayat lu bukan kata kita sombong ni saya depan molek bukan kata oh tak ada padu ngah. Tak ada padu kesusahan orang bukan macam tu ke sombong tapi takut-takutnya gini. Yang pertamanya kebanyakan yang murid minta ni saya suruh pura bercakap dengan banci sonto banci sonto satu dah. Banci sonto kata banci hak ya diri dah. Lepas tu pura bercakap minta umur yo seleh. Satu lagi umur yo apa ni keluarga yo susah nak duduk tak ada umur nak duduk payah banyak masalah lah. Dengan alasan kita tu dengan sebab nama yo sendiri itulah kita rasa tak ada tentu bagi kita tak ada jelas bagi kita rasa apa ni takutnya demo tipu kita takut kata bukan sekor kata demo apa ni hak mari hak kita tu tipu tapi kita takut jadi macam tu. Yang alasan pertama. Lepas tu alasan keduanya dia minta tolong hak apa ni keluarga yang susah. Ada setengah orang tu kata mak dia tu tak agak nak jalan sana. Mak dia ni tak agak nak jalan susah kau tu umur pun tak ada sana. Tu alasan tu kita boleh apa ni sebenarnya ya ada nuengan aboto saya boleh pergi TikTok lah ya kata dah. Pergi TikTok dengan nuengan aboto tu minta tolong yo tanya yo hal ni. Sebab tu nuengan aboto ni ya ada tolong gak berkenaan dengan orang susah ni ya ada nguk peraman hak yo sana kita tahu tu sekadar tu saya boleh pergi TikTok dengan nuengan ataupun dengan apa ni osomo saya boleh gak tanya khabar dia atau macam mana nak ukar masalah ni. Jadi alasan kita tu hak tu ya saya bukan tu kita sombong tak sewa apa nak se tolong saya dak saya depan molek tapi kita takut nak ada berapa ni masuk takut kena tipu lah dah kata dah. Sekadar itulah kita nak sapa pada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.